peranan Konvensyen Kesihatan Awam PBT ini is a very good platform untuk membincangkan isu dan cabaran kesihatan awam. Di mana kalau kita lihat pada hari ini, peserta-peserta yang hadir adalah dari pegawai-pegawai dari PBT, KKM, agensi swasta yang berkaitan dan juga NGO. Dan this program ini juga membuka ruang untuk penyelidik, pengamal kesihatan awam dan penggubal dasar untuk bekerja sama, build networking dan merancang program kolaborasi kesihatan awam yang lebih baik di masa akan datang. Saya berpendapat bahawa konvensyen ini amat baik untuk semua pihak Persatuan Tempatan dan semua pihak yang terlibat dalam konvensyen ini dalam memberi satu pendedahan terhadap kesihatan awam secara keseluruhan dan juga memberi peluang kepada semua peserta untuk bertukar-tukar pandangan, memberi idea-idea baru dan juga melihat pelbagai inovasi-inovasi yang telah dipaparkan dalam pameran dan juga sama-sama di kalangan peserta untuk dapat idea-idea dan juga inovasi baru terhadap kesihatan awam. Pendapat saya, ini kali pertama join convention untuk peringkat PBT. Jadi sebelum ni dia banyak lebih kepada swasta. Jadi ini ada agak bagus untuk memberi dunia luar mengenai kesihatan awam dan kesihatan persekitaran. Semoga tahun depan anjuran akan diadakan di majlis-majlis PBT yang lain seluruh Malaysia. Berkenaan dengan konvensyen DBKL pada kali ini, pertamanya saya ucapkan tahniah kepada DBKL kerana dapat menganjurkan konvensyen kesihatan awam ni yang saya dengar adalah julung-julung kalinya. Pertamanya saya rasa dengan adanya konvensyen seperti ini, so kita ada satu platform untuk kita berkongsi ilmu dan amalan yang apa kita lakukan di peringkat PBT dan juga KKM. So kita boleh sharing kita punya knowledge kita daripada segi kita untuk menangani masalah denggi di Malaysia. So seperti mana kita tahu, cara kita menangani vektor di KL ini adalah berbeza sedikit dengan di PBT lain seperti di di Negeri Sembilan ataupun di Selangor. Sebab di Kuala Lumpur ni kita KKM dan di BKL kita ni berkongsi kita punya kawasan pentadbiran. So di sini kita dapat memanggil PBT contohnya pada hari ini kita dapat lihat adanya Majlis Pemandaran Shah Alam, Seremban. Dari segi itu kita dapatlah berkongsi bagaimana mereka melakukan aktiviti kawalan mereka di sana dan kita dapat praktikkan juga di Kuala Lumpur. Semoga konvensyen ini menjadi pembangkit inovasi kesihatan awam, menggalakkan sinergi pintar dan memperkuatkan sistem kawalan PES serta vektor di setiap PBT. Saya yakin dengan wujudnya budaya inovasi dan kolaborasi rentas agensi, kita mampu memastikan setiap bandaraya kekal bersih, sihat dan selamat serta berdaya huni. Saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Konvensyen Kesihatan Awam peringkat PBT tahun 2025 pada petang ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.